Kena main, bye. JDT kena main dengan Hiroshima. Serius aku cakap. Aduh, betul-betul sepoi lah Jonathan Silva. Kau dah leading 1-0 kau tu. Tak patutnya kau... Memang kau sengaja bola tu dah nak masuk gol, kau tahan pakai tangan. Memang kena kad merah, confirmnya. Sebab apa? Jonathan Silva ni sangat-sangat penting, guys. Dia sangat-sangat penting untuk tim JDT. Tapi bila dia dah kena kad merah, rosak plan. Serius aku cakap, rosak plan. Jadi kau tengok statistik ni pun cukup lah. Tengok penguasaan bola, tengok daripada Hiroshima. Kena main, bye. Kena main JDT. Aku tengok tak sanggup. Aku lepas gol kedua tu mampu. Aku tak nak tengok lagi dah. Aduh, betul-betul sepoi lah. Panas hati aku. Bro. Ini bukan cerita senang cakap, bro. Tadi main 100% pemain import. Tak ada pemain lokal langsung. Patutnya tidak boleh buat silap. Game ni sangat-sangat penting. Kena menang. Jadi benda ni tak berbaloi. Cuba kau lepaskan sebiji. At least kau tak ada kena kad merah. Boleh ligan lagi. Ini kau kena kad merah. Lepas tu kena pelak penalti lagi. Berbaloi tak berbaloi? Sangat-sangat tak berbaloi, guys. Jadi Jonathan Silva kena kad merah minit ke-16. Separuh masa pertama. Sangat-sangat awal. Bila je dah kena memang spoil lah. Rosak plan. Rosak. Ha.